hasil kita meningkat, 3 tahun berturut-turut kita mendapat kutipan hasil melebihi 1 bilion yang tidak melibatkan membebankan rakyat. Dan sekarang ni bulan 5 kita dah mendapat 400 juta dah lebih. Kalau compare apple to last year, tahun ni dah surplus dah kutipan kita. Dan ini semua kita uruskan kecirisan dan kebocoran. Anak-anak syarikat semua mencipta keuntungan. Dan saya sangat berpuas hatilah dengan apa ni yang telah dicapai. Tapi ini bukan usaha saya seorang. Usaha sebagai satu pasukan, satu keluarga. Tagline saya, faham first, dan bekerja sebagai satu pasukan dan bekerja dalam suasana kekeluargaan. Jadi saya ingat sebab itulah kita boleh mencapai kejayaan demi kejayaan. Dan insyaAllah banyak lagi yang akan kita terokai untuk masa-masa yang akan datang.